Strike. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, geng. Selamat pagi-pagi buat rekan sahabat semua, geng. Baru sampai di Bamcoh. Jam menunjukkan pukul 6.35, geng. So, udang habis tadi 15 ekor boleh udang pagi ni, geng. So, saya nak set up dulu. Hari ni macam biasa, geng. Saya buat main 2 set. Satu set untuk main pelampung dan satu untuk casting, geng. So, untuk permulaan ni saya nak try pelampung dulu. Tengok macam mana lagi. Kalau tak ada pelampung, kita try main casting pula, geng. Okay, geng, stay tune. So, saya nak set up dulu. Okay, geng, dah siap pelampung. Okay, tanpa membuang masa, jom kita bergegas ke bawah untuk terus memancing pagi ni, geng. Okay, geng, jom. Doakan saya ada strike pagi ni, geng. So, berhati-hati, geng. Nak tahu dekat sini. Okay, geng, stay tune. Semoga ada strike pagi ni, geng. Ada bang? Hah? Cekak? Besar? Nyamuknya. Okay, ada berada tu dia main daripada malam tadi. Saya tanya dia dapat sekok lebih kurang dalam sekilo lebih macam tu. So hopefully ada lagi lah kawan dia. Semoga saya juga ada strike pagi ni, geng. Okay, geng, stay tune, geng. Jom kita turun, geng. Okey, geng, tutup lampu dulu, geng. Kita buat lontaran pertama, geng. Semoga lontaran pertama ni ada hasil. Tak boleh buka lampu lama sangat, geng. Nak nyamuk banyak masuk dalam mata, masuk dalam hidung. Okey, stay tune. Lontaran pertama ni, geng. A few moments later. Okey, geng. Lontaran pertama tadi saya tak sempat nak record. Memang kalau record pun tak nampak, geng. Okey. Ni udang pertama, geng. Dah dapat hasil. Tanda lebih kurang dalam besar sikit berat tambah tangan saya, geng. Alhamdulillah, geng. Rezeki pertama, udang pertama. Okey, geng. Semoga ada lagi strike saya ni. Okey, geng, kita buka di telan dalam, geng. Tak apa, kita tukar rambut, geng. Okey, geng. Alhamdulillah, rezeki pertama. So, jom kita bergari, kemudian kita sambung mancing, geng. Alhamdulillah, rezeki pertama, udang pertama. Seconds later. Okey, geng, kita try casting pula. Cocok pun dah cerah ni. Kita try casting. Nak tahu aku nak makan casting, geng. Allah Akbar. MG tu ni.
masuk dalam batu. Kerapu ni. Kerapu. Oh, dah buat lagi. Buntai tu. Dah kau betul. Buntai. Ayak lawa begini geng. Ayak jernih macam cermin. Selalunya kalau ayak macam ni memang ada ikan. So kita tunggu sekejap lagi geng. Rasa ada lagi ikan ni. Okay, stay tune. Okey, set pelampung ni memang kita biar kita budang, kita bagi dia hanyut. Kemudian satu set untuk casting ni kita try casting je lah. Tengok dia nak makan pelampung kan, nak makan casting. Tak apa, stay tune, kita tunggu lah. Okey, sebab udang ada lagi. Kita try lah, habis udang. Okey, stay tune. Ayak memang lawa kan. Mesti ada macam ni. Oi, mana ikan ni? Tak nampak bayang lagi ni. Strike kedua. Mai makan. Pelampung pun tak mau ambil, udang seret pun tak mau ambil. Kita tak jumpa makanan lagi ni. Saya dia jumpa dia mesti sapu je geng.
Oh, masuk nombor tu. Jahat. MJ. Haram lekat tu. Masuk terus. Alhamdulillah. Lauk. Lauk. 2 ekor ni. Oh, standard size. Sama saya mah. Dua ekor yang 2 ekor. MJ WA standard. Tembus kepala Iman, tembus kepala. Takkan nak lucu eh. Oh, okay. Tembus kepala ni. Tembus kepala takkan nak lucu ni. Alhamdulillah. 2 ekor lah. Oh, 2 ekor ni. Okay, geng. Jam menunjukkan pukul 8.22 geng. Ayak tu nak start pasang lah. Kita tunggu lagi. Panas ni. So, apa kita tunggu lagi geng. Harap aku ada lagi sekok. Dah dapat 2 ekor ni. Oh, cuaca pun dah panas ni. Tak apa. Try tu. Anak ikan banyak bang. Menampak anak belanak banyak. Tu dah kecil-kecil kan anak ikan. Mungkin ikan kenyang ni. Tak makan. Tak apa-apa kita try lah. Sekali ayak pasang tinggi sikit, batu depan ni tenggelam kan. Masa tu selalu yang dia nak makan kan. Stay tune kan. Doa. Doa dah kurang kan. Cuaca pun cantik, matahari dah naik. Panas. Jom kita cek pelampung. Ada umpan. Kadang-kadang buntai makan kan habis. So kita try. Kita cek. Oh, ikan benda panas kan. Kering ni. So jom kita tak sok-sok sikit. Duk tendang. Cek pelampung ni. Pelampung habis umpan ni. Buntai makan. Jom kita berudang ni. Habis udang kita casting SP kan. Buntai banyak lah geng. Cerah lah geng. Okay. Udang seterusnya geng. Buntai dah geng. Okay, udang seterusnya geng. Buntai dah ada geng. Jam buntai. Okay geng. Udang seterusnya. So tunggu lah. Kalau ada lagi ambil. Panas dah geng. Ayak lawa geng. Ayak lawa cuaca elok.
A few moments later. Makan tak betul-betul geng. Tak solid. Dia makan tak belah kepala geng. Tak kena kai. Rasa rapuh ni geng. Tak apa, kita buh udang lain geng. Ni ada ni. Ada 2 ekor. Dah MG dengan jenah. Sini. Okey geng, kita letak udang seterusnya. Udang pun dah tak banyak lah. Tinggal dalam 3 ekor lagi rasa. Okey geng, jom sambung casting ni. Kita habis udang yang mana duk ada. Cuaca pun dah panas. Nanti kita cari sekok lagi. Dapat strike ketiga kita boleh balik geng. Cuaca panas geng. Tak tahan geng pada panas macam ni. Boleh jadi kering tu.
10 seconds later. Dah, lepas tu kita balik lagi. Alhamdulillah kan, rezeki 3 ekor kan. 3 ekor dah kan, alhamdulillah. So jom cari lagi kan. Okey geng, jom kita pasang lagi udang. Rasanya udang tinggal lagi 2 ekor geng. Tak apalah, kita try. Mana nak tahu kau ada lagi rezeki yang keempat pula geng. Okey, sorry lah yang ketiga tadi tak sempat nak tukar bateri geng. Macam tu lah selalu keadaannya. Kita tengah ready, dia tak strike geng. Bila bateri habis, dia strike. Tak apalah geng. Kau tabur udang, rasa ada lagi 2 ekor. Kita bagi habis udang, kemudian kita balik geng. Ketuk. Oh, dia lepas balik kan. Dia ketuk, dia lepas balik. Oh, sangkut kan. A few moments later. Okay kan, satu rok ni memang pelampung tersimpan kan. Kita custom rabi udang. Sekejap kita tengok, kita try SP pula kan. Alhamdulillah kan, dah dapat 3 ekor. Jadilah. Lepas dah laut kan. Laut lepas dah untuk tengah hari ni kan. Cuaca benda panas, jam menunjukkan pukul 9.35 kan. Lagi setengah jam kita tunggu. Tak tahu kita balik lah. Alhamdulillah kan, ada juga rezeki 3 ekor lah. So kita berhudang berhabis kan. 3 ekor jadi lah kan. Tengok udang dah tinggal 2 ekor ni. Udang pun dah last lah kan. Habis lah. Ok, udang last kan. Ok kan, udang terakhir. Olah, udang last. Cuaca pun dah panas kan. Alhamdulillah 3 ekor. Jenahak 2, MJ 1 kan. Lepas dah laut kan. Okay kan, jom kita kemai balik kan. Jam menunjukkan pukul 10 tepat kan. Panas ni, buk pun lalu lala ayak dah beralun kan. Tak syok nak casting kan. So kita udang pun dah habis. Yang kita tak pakai SP lah, semua pakai udang hidup. Okay, sekok tadi mula-mula je nak mula-mula.
dapat main pelampung. Kemudian yang dua tu dapat casting. Satu MJ, satu jenaha juga. Okey, saya boleh tahan lah. Saya lauk saya lauk. So jom kemai-kemai. Kita balik kan. Nanti ada masalah teripik kan. Okay, ni hasil 3 ekor ni. Tak besar boleh lah buat lauk. Okay, 2 je nak, 1 MJ. Ya, jom kita gerak balik. Bocor dah panas kan. Okey gang, sebelum balik kita ambil gambar dulu sebagai bukti kan, bukti kita mengai kan. Adalah alhamdulillah rezeki 3 ekor. Memori sebagai kenangan, sebagai simpanan kita gang. Okey gang. Okey dah. Okay gang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh gang. Okay, terima kasih yang menonton. So alhamdulillah dah pukul 10.05. Panas gang. So ada rezeki 3 ekor gang. Ni 3 ekor. Jenaha 2, MJ 1. Alhamdulillah rezeki. So kita nak balik lah. Terima kasih korang menonton. Kita berjumpa di next video gang. So cuaca pun dah panas. Cuaca cantik. Panas. Ayak beralun. So tak apalah. Nanti tengok macam mana. Nanti ada masa kita repeat lagi kan. Udang pun dah habis hari ni. Hari ni beli 15 ekor habis. Hari ni buntai pun ada. Tak apa, panas hari ni. So sehingga kita berjumpa di next video kan. Terbaik. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Kecil lah. Boleh lah lauk. Okay geng, jom kita gerak balik geng. Alhamdulillah rezeki 3 ekor geng. 3 ekor. 3 ekor lah. Jadilah jenaha 2, MJ 1. Okay, besar sikit pada tempat tangan ni. Alhamdulillah rezeki. 1 makan pelampung, 2 makan casting yang udang hidup. Hari tak pakai SP pun, hanya pakai udang hidup. Hari ni beli 15 ekor. Cuaca elok, cuma dah panas. So dah high. So saya nak balik dulu. Okay, nanti ada masa kita nak repeat lagi. Ayak lawa, cuaca lawa kan. Okay geng, kita berjumpa di next video kan. Terbaik. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Jom gerak balik. Ciao.